Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi adalah Nur Ain Syakira binti Muhammad Hamdan, nombor matrik 2024-0924-200016. Hari ini saya akan membentangkan tajuk strategi meningkatkan keterampilan bahasa dan komunikasi dalam kalangan pelajar. Okey, kita pergi pada slide yang pertama di mana isi yang akan dibincangkan di dalam strategi meningkatkan keterampilan bahasa dan komunikasi dalam kalangan pelajar ini adalah definisi, kepentingan dan contoh situasi. Kita pergi dulu kepada definisi. Okey. Definisi ini adalah menurut Kamus Dewan edisi keempat 2010, keterampilan membawa maksud kecekapan atau kemampuan yang tinggi manakala berbahasa, mempunyai bahasa serta menggunakan bahasa yang mempunyai budi bahasa yang baik. Seterusnya, apakah itu keterampilan berbahasa? Keterampilan berbahasa merupakan cara penggunaan bahasa seseorang ketika berkomunikasi sama ada dari segi kesopanan atau kehalusan berbahasa mengikut situasi dan keadaan yang sesuai. Jadi, di sini ia memperlihatkan di mana cara penggunaan bahasa seseorang itu sama ada dari segi kesopanan dan kehalusan perlulah mengikut situasi dan keadaan yang sesuai. Jika keadaan itu yang melibatkan dalam kesedihan, kita perlulah menggunakan bahasa yang tidak mengecewakan hati pihak kedua, dan jika melibatkan situasi yang formal, perlulah menggunakan cara penggunaan bahasa yang formal. Tetapi jika situasi yang tidak formal, ia perlu menggunakan bahasa yang tidak formal. Okey. Yang seterusnya adalah cara berkomunikasi yang sopan santun supaya tidak dianggap biadab, seperti bahasa yang digunakan untuk menolak permintaan seseorang tanpa mengecewakan hatinya. Okey, ini memperlihatkan kita sebagai seorang manusia perlulah ada adab seperti sopan santun dalam berkomunikasi walau dengan siapa sekalipun. Contoh yang telah saya beri di sini, bahasa yang perlu digunakan untuk menolak permintaan seseorang tanpa mengecewakan hatinya. Jadi di sini kita perlu cari cara untuk berkomunikasi untuk menolak permintaan seseorang itu dengan cara yang elok, yang tidak akan mengecewakan hatinya dan dapat menerimanya dengan hati yang terbuka. Seterusnya kita pergi pula pada kepentingan. Okey, kepentingan yang pertama, ia melibatkan meningkatkan kefahaman akademik di mana pelajar dapat memahami pembelajaran lebih baik. Yang kedua adalah meningkatkan keyakinan diri. Kemahiran bertutur dengan baik membantu pelajar berkomunikasi dengan lancar. Ini dapat dilihat di mana jika seseorang pelajar tersebut mahir dalam bertutur, secara tidak langsung ia dapat meningkatkan keyakinan diri untuk memberi idea untuk membantu pelajar itu sendiri dalam berkomunikasi dengan lancar, tidak gagap, tidak gugup apabila berada di khalayak ramai. Seterusnya, ia memudahkan interaksi sosial. Pelajar boleh berhubung dengan rakan serta guru secara lebih berkesan. Ini memperlihatkan di mana situasi di sekolah, di mana peranan guru dan juga pelajar amatlah penting yang memainkan peranan antara satu sama lain. Seterusnya, memberi pendedahan awal tentang alam pekerjaan kepada pelajar. Ia lebih cenderung di mana jika seseorang ingin bekerja, haruslah mempunyai komunikasi yang baik dan secara tidak langsung, peluang pekerjaan, sektor pekerjaan bagi pelajar yang mempunyai komunikasi yang baik akan meluas dan terlampau banyak sektor-sektor yang akan mengambilnya bekerja jika ia mempunyai komunikasi yang baik yang mampu untuk meningkatkan keyakinan diri itu sendiri. Seterusnya kita pergi pada mengelakkan salah faham. Ini kita sebagai manusia perlulah menggunakan bahasa yang baik yang dapat membantu dalam penyampaian maklumat secara terus dan berkesan. Ini amatlah dititik beratkan di mana jika kita tersalah memberi maklumat kepada pihak kedua, secara tidak langsung pihak kedua tidak faham dan akan menyebabkan salah faham. Kita sebagai pihak pertama perlulah memberi maklumat secara langsung
dengan menggunakan perkataan yang jelas, intonasi yang betul supaya pihak kedua dapat menerima dan memberi respon yang sama dengan apa yang didengar. Seterusnya kita pergi kepada strategi pembelajaran. Okey, strategi pembelajaran terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama membaca secara meluas, yang kedua membaca secara berkala ataupun lebih kepada menulis secara berkala, dan yang ketiga adalah menggunakan teknologi. Kita pergi yang pada yang pertama, iaitu membaca secara meluas. Di sini kita melibatkan pelajar, di mana pelajar digalakkan untuk membaca pelbagai bahan. Tidak semestinya buku, tetapi ia boleh membaca daripada sumber internet, jurnal, bahan akhbar, bahan ilmiah, ataupun jika di sekolah, ia lebih kepada program nilam. Apabila bahasa Melayu dan pada hari tersebut adalah nilam, para pelajar secara tidak langsung perlulah membaca buku sekurang-kurangnya 1 untuk melihat segala rumusan dan merumus apa yang mereka baca di dalam buku dan membuat ringkasannya di dalam buku nilam. Dan secara tidak langsung, kita akan membuatkan pelajar itu sendiri membaca dan mempunyai ilmu pengetahuan yang baru. Seterusnya, menulis secara berkala ataupun membaca secara berkala. Ini lebih kepada untuk meningkatkan pelajar itu menulis esei dengan menggunakan pelbagai konteks ayat yang bersesuaian mengikut situasi yang betul. Yang ketiga adalah menggunakan teknologi. Ini adalah salah satu strategi pembelajaran yang tidak lagi asing pada zaman kini, kerana pada zaman kini negara kita sendiri mempunyai pelbagai dan terlampau banyak sumber teknologi yang begitu canggih untuk digunakan di dalam kelas untuk menarik minat pelajar itu dalam pembelajaran dan pengajaran yang kita ajar pada hari-hari mereka. Secara tidak langsung, pelajar sendiri akan merasa seronok dan minat dan tidak mengantuk di dalam kelas apabila guru-guru menggunakan teknologi seperti Kahoot, seperti Quizizz, seperti Educaplay, seperti Genially. Ini kerana jika kita masih menggunakan cara pembelajaran yang lama, ia membuatkan pelajar itu sendiri merasa bosan dan tidak berminat dengan pembelajaran pada hari tersebut. Jika kita menggunakan strategi seperti menggunakan teknologi seperti yang telah saya sebutkan sebentar tadi, ia secara langsung membuatkan pelajar itu sendiri berasa seronok dan berasa ingin belajar lagi pada hari-hari akan mendatang. Seterusnya kita pergi pada strategi komunikasi. Yang pertama adalah melatih diri berkomunikasi secara harian. Dan yang kedua adalah penyertaan dalam debat atau forum. Dan yang ketiga, mengadakan aktiviti drama dan lakonan. Yang pertama, kita pergi pada melatih diri berkomunikasi secara harian. Kenapa kita menggunakan strategi tersebut? Kerana ia menggalakkan pelajar berbual dalam bahasa sasaran dengan rakan sebaya atau guru itu sendiri. Jika pelajar itu mempunyai kemahiran dalam berbahasa, ia boleh menggunakan bahasa yang dia mahir kepada guru tersebut ataupun rakan sebaya. Ini kerana untuk melatih pelajar itu sendiri dalam kemahiran bertutur yang lebih baik. Seterusnya, penyertaan dalam debat atau forum. Ini juga tidak lagi asing kepada para pelajar, di mana penyertaan dalam debat atau forum ini adalah salah satu inisiatif yang telah dilaksanakan untuk melibatkan pelajar itu sendiri dalam melontarkan idea dengan menggunakan kemahiran bertutur yang mereka ada dalam khalayak yang ramai. Secara tidak langsung, komunikasi antara dua pihak itu berlangsung dan kita dapat lihat idea-idea yang dilontarkan oleh pelajar itu sendiri. Dan seterusnya, mengadakan aktiviti drama dan lakonan. Yang ni kita boleh sebut sebagai contoh. Pada bulan kemerdekaan, secara tidak langsung, terdapat pelbagai aktiviti drama dan lakonan yang dilaksanakan di pelbagai sekolah. Contohnya di sekolah saya sendiri, iaitu di bawah pada Persatuan Sejarah, di mana kami melaksanakan aktiviti drama dan lakonan untuk babak-babak yang pernah terjadi dalam sejarah kemerdekaan. Jadi di sini, para pelajar akan berkomunikasi antara satu sama lain secara berpasukan. Jadinya, di sini ia akan sendiri membuatkan pelajar itu
tidak pasif dan menggunakan kemahiran-kemahiran yang terdapat dalam diri mereka. Seterusnya kita pergi kepada strategi penggunaan persekitaran. Mewujudkan bilik darjah dui bahasa. Okay, ini kenapa kita menggunakan strategi tersebut? Ini kerana menggalakkan pelajar menggalakkan penggunaan bahasa sasaran dalam komunikasi harian. Kenapa? Jika pada waktu itu adalah kelas bahasa Inggeris dan digalakkan menggunakan bahasa Inggeris keseluruhan waktu tersebut. Jika seseorang pelajar itu mahir dalam berkemahiran berbahasa Inggeris, ia dapat membantu pelajar-pelajar yang kurang mahir dalam bahasa Inggeris ini. Seterusnya, melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum di sekolah. Okey, ini secara tidak langsung ia lebih kepada aktiviti kokurikulum seperti kelab bahasa, sejarah, rukun negara. Dia lebih kepada situ di mana para pelajar lebih suka melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. Kenapa? Kerana mereka sendiri ingin mengetahui apakah yang dilaksanakan oleh kelab bahasa tersebut dan ingin menonjolkan bakat yang mereka ada sendiri dan menyebabkan diri mereka bukan menjadi seorang introvert dan dapat memberi idea dalam melaksanakan sesuatu aktiviti. Okey, yang terakhir adalah strategi penggunaan persekitaran di mana berkawan dengan penutur asli. Ini lebih kepada membantu pelajar belajar sebutan dan gaya bahasa yang lebih autentik ataupun yang lebih baik. Jika seseorang itu kurang dalam bahasa Melayu, ia tidak boleh bertutur dengan elok, ia tidak boleh membantu kawan yang lemah dalam bahasa Melayu kerana pelajar itu sendiri tidak dapat bertutur dalam bahasa Melayu. Jadi, ini adalah antara definisi, kepentingan dan juga strategi yang digunakan untuk keterampilan bahasa dan komunikasi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.